Bunyi pelik, tapi walaupun raya kita jam teruk, sebenarnya total kereta atas jalan pada masa ini tak sampai pun 8% keseluruhan kereta. Dari report LLM tahun 2025 untuk raya, 2.77 juta kereta dilaporkan di atas jalan raya utama. Tapi ini 8% saja. Cuba bayangkan 100% kereta ada atas jalan masa raya pada 36 juta unit. Senang cerita, kesesakan akan jadi 10 kali ganda. Lepas tu kau tengok kereta sebelah kau, Volkswagen Touareg R-Line. Wah, sedap pula. Tengok kemana selesa dan berbahagia dekat dalam tu. Nak tukar kereta boleh? Dan berita baik adalah Plus Highway tahun ini lebih fokus kepada tambahan infra, menjadikan trafik tinggi lebih selesa daripada tahun sebelumnya. Cantiklah kunci abang. Boleh pegang kejap? Terima kasih lelaki berbalut hitam. Ini dia. Lagi! Oh, tidak kusangka. Tu bukan kunci kereta, tu kunci kereta abang saya. Terima kasih. Lagi! Oi. Selamat Hari Raya!